Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjawab persoalan bagaimana hubungan antara gaya keibubapaan yang ditunjukkan oleh ibu bapa dalam mempengaruhi perkembangan emosi anak. Gaya keibubapaan mempengaruhi perkembangan emosi anak melalui pola asuhan yang diterapkan. Gaya autoritatif iaitu demokratik yang menggabungkan kehangatan emosi dengan disiplin yang jelas terbukti membangunkan kestabilan emosi, kemahiran sosial yang baik dan daya tahan psikologi anak. Sebaliknya, gaya authoritarian yang kaku dan menghukum cenderung menghasilkan anak yang cemas, rendah keyakinan diri dan bermasalah dalam mengawal emosi. Manakala gaya permisif yang terlalu longgar seringkali mengakibatkan kesukaran anak dalam menangani frustasi atau kurangnya disiplin diri. Perbezaan ini menunjukkan bahawa interaksi harian antara ibu bapa dan anak berfungsi sebagai model utama mempelajari emosi di mana pendekatan seimbang antara kasih sayang dan batasan yang konsisten paling optimum untuk perkembangan emosi yang sihat untuk kanak-kanak. Sekian. Hari ini saya nak bentangkan satu topik yang agak berat tapi sangat penting, iaitu apakah kesan psikologi yang mungkin berlaku terhadap anak akibat kekurangan perhatian emosi daripada ayah dan juga disiplin keras daripada ibu. Yang pertama ialah kesan kekurangan perhatian emosi daripada ayah. Kita mula dulu dengan peranan seorang ayah yang kadang-kadang orang anggap sekadar penyumbang kewangan, padahal peranan emosinya sangat besar. Yang pertama, kesukaran kawal emosi. Bila ayah tak terlibat secara emosi, anak mungkin tak belajar cara sihat nak urus emosi. Dia jadi mudah meletup atau simpan semuanya dalam diam. Dua-dua boleh jadi bahaya. Yang kedua, cari perhatian di tempat lain. Anak yang rasa kosong kasih sayang akan cuba isi kekosongan itu, selalunya daripada rakan sebaya, media sosial atau tempat-tempat yang mungkin tak sesuai. Yang seterusnya adalah kehilangan role model lelaki, terutamanya untuk anak lelaki. Ayah adalah rujukan utama. Tanpa bimbingan tu, mereka mungkin tak tahu cara nak jadi lelaki yang bertanggungjawab dan stabil secara emosi. Selain itu, prestasi akademik terganggu, iaitu kurang galakan dan sokongan menyebabkan anak hilang motivasi. Fokus pun susah, belajar rasa macam sia-sia sahaja. Dan yang seterusnya adalah masalah tingkah laku. Anak jadi pemarah, suka mengamuk atau makin pendiam. Semua ni tanda dalaman yang sedang bergolak tapi tak tahu cara nak meluahkan. Akhir sekali adalah kesan jangka panjang terhadap kesihatan mental. Kajian dah buktikan bahawa anak yang kurang perhatian daripada segi emosi daripada ayah lebih cenderung mengalami kemurungan, kerasahan dan isu kawalan diri bila dah dewasa. Sekarang, kita tengok pula kesan bila ibu guna pendekatan disiplin yang terlalu keras. Walaupun niatnya nak mendidik, tapi kesan psikologi pada anak boleh jadi mendalam. Yang pertama ialah kitaran kekerasan. Anak-anak yang dibesarkan secara kasar cenderung ulang balik corak itu bila mereka menjadi ibu bapa, dan kekerasan itu menjadi warisan. Yang kedua, pengaruh terhadap persepsi diri. Bila anak selalu kena marah ataupun dihukum, dia mula merasakan diri dia tu ada masalah. Lama-lama dia percaya yang dia tu memang tak cukup baik. Dan yang ketiga, kurangnya rasa selamat di rumah. Rumah ni adalah patut menjadi tempat anak itu rasa selamat. Tapi kalau rumah jadi tempat tekanan, anak takkan ada ruang untuk rehat emosi. Dan yang seterusnya ialah internalisasi rasa bersalah. Anak mula salahkan diri untuk setiap masalah yang ada. Ini bukan bantu mereka jadi lebih baik, tapi menjatuhkan lagi keyakinan diri. Selain itu, perhindaran sosial. Kalau kena marah depan orang, anak akan rasa malu. Akibatnya, mereka mula tarik diri dari orang sekeliling dan akhirnya menjadi sunyi. Dan akhir sekali adalah kurangnya kemahiran sosial, sebab selalu dididik melalui arahan dan hukuman. Anak kurang berpeluang
belajar cara nak bercakap, berbincang atau urus konflik secara matang. Seterusnya adalah cadangan. Apa yang boleh dilakukan? Yang pertama adalah peranan kedua ibu bapa. Ayah perlu aktif secara emosi, bukan sekadar fizikal. Ibu pula perlu seimbang antara tegas dan juga empati. Yang kedua adalah disiplin positif. Pujian, komunikasi yang terbuka dan peneguhan positif lebih berkesan daripada ancaman dan juga marah. Yang ketiga, ruang luahan emosi. Anak perlu tahu mereka selamat untuk berkongsi perasaan tanpa takut dihukum. Yang keempat, sokongan luar. Kadang-kadang keluarga perlukan bantuan luar seperti konselor, cikgu atau pakar perkembangan kanak-kanak. Akhir sekali adalah pendidikan keibubapaan. Ilmu keibubapaan sangat penting sebab jadi ibu bapa ni kerja seumur hidup, tapi tak semua orang ada manualnya. Kesimpulan yang saya boleh bagi di sini adalah bila kasih sayang tak cukup dan disiplin terlalu keras, ia boleh memberi kesan jangka pendek dan juga jangka masa yang panjang. Bukan hanya pada tingkah laku, tapi juga kesihatan mental, hubungan sosial anak-anak dan boleh terbawa kepada generasi yang seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Nurul Natasha. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan soalan tentang berdasarkan teori psikologi perkembangan kanak-kanak, bagaimana ibu bapa boleh menyesuaikan pendekatan mereka untuk membantu anak mereka mengatasi masalah emosi dan akademik yang dihadapi. Yang pertama ialah ibu bapa perlulah mengubah pendekatan daripada menghukum kepada peneguhan positif, seperti memberi pujian atas usaha yang anak mereka dapatkan dan bukannya hanya menekankan kesalahan yang menyebabkan emosi mereka menurun. Yang kedua ialah ibu bapa perlu membantu anak-anak mereka membangunkan rasa percaya diri, contoh memberi tugasan yang mudah dan memuji hasil yang mereka dapatkan. Yang ketiga, yang terakhir ialah ibu bapa perlulah elakkan membanding anak-anak mereka dengan adik-beradik atau rakan sebaya kerana ia boleh melemahkan semangat belajar mereka. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membuat pembentangan mengenai peranan komunikasi antara ibu bapa dan anak. Komunikasi antara ibu bapa dan anak merupakan tunjang utama dalam membina kesejahteraan dan psikologi anak, terutamanya ketika anak-anak berhadapan dengan tekanan ataupun cabaran. Komunikasi yang terbuka, jujur dan penuh empati mampu memberikan sokongan emosi dan membentuk hubungan yang sihat antara ibu bapa dan anak. Peranan yang pertama yang ingin saya ketengahkan ialah dapat membina rasa kepercayaan dan keselamatan. Ibu bapa yang sentiasa berkomunikasi secara terbuka dan empatik akan membuatkan anak-anak berasa lebih selamat dan lebih dihargai. Ini membina keyakinan diri anak-anak untuk mengurangkan perasaan terancam dalam diri mereka. Yang kedua, dapat mengurangkan tekanan dan kebimbangan. Apabila anak-anak dapat berbincang secara bebas tentang kebimbangan mereka, risiko anak-anak untuk mengalami tekanan, kemurungan atau keresahan akan berkurangan. Komunikasi dapat membantu mereka untuk menghadapi cabaran dengan lebih tenang dan rasional. Yang ketiga, iaitu dapat membentuk nilai dan panduan moral. Komunikasi yang berkesan membolehkan ibu bapa menyampai nilai-nilai positif dan dapat membimbing anak-anak untuk membuat keputusan yang betul. Ini membantu untuk anak-anak mencegah keruntuhan akhlak dan membina entiti moral yang kukuh. Kesimpulannya, komunikasi antara ibu bapa bukan sekadar berbual, tetapi merupakan satu bentuk pendidikan emosi, sokongan mental dan kelandasan kepada kesejahteraan psikologi anak dalam jangka masa yang panjang. Intervensi yang boleh disarankan untuk membaiki hubungan psikologi antara ibu bapa dan anak dalam kajian kes ini.
Yang pertama, saya mencadangkan ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak dengan memberikan perhatian yang lebih. Contohnya, mendengar masalah anak-anak. Apabila ibu bapa meluangkan masa bersama dengan anak-anak, anak-anak berasa lebih disayangi dan mendapat perhatian yang secukupnya. Kedua, mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Apabila ibu bapa memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak, anak-anak akan mendapatkan kasih sayang yang lebih cukup serta menjadikan anak-anak lahir dalam keluarga yang harmoni serta mementingkan kasih sayang antara satu sama lain. Yang ketiga, melakukan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Contohnya, melakukan aktiviti solat berjemaah. Apabila melakukan aktiviti ini secara bersama-sama, menjadikan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak saling berkasih sayang dan dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Hubungan ibu bapa dengan anak-anak akan terjalin dan wujudnya keluarga yang mengamalkan sikap berkasih sayang dan hubungan psikologi antara ibu bapa dan anak dapat diperbaiki dengan lebih baik.